Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan truk gandum yang akan dihantar ke Gaza. Sumbangan daripada Yayasan Amal Malaysia dan juga Juruku Teguh, di mana kami menghantar 2 kontainer gandum ke Gaza. InsyaAllah hari ini. Dan dijangka 10 hari lagi akan sampai di Gaza. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada mereka-mereka infak daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المفروض يعدلها